Berbasikal menawarkan lebih daripada sekadar aktiviti senaman atau olahraga kerana ia merupakan pelaburan terhadap kesihatan fizikal dan mental. Malah ia juga menyumbang kepada peningkatan jangka hayat. Di antara beberapa faedah utama berbasikal berdasarkan kepada beberapa penyelidikan. 1. Manfaat kesihatan fizikal, meningkatkan kesihatan jantung. Kajian oleh British Medical Journal tahun 2017 menunjukkan bahawa mereka yang berbasikal ke tempat kerja mempunyai risiko lebih rendah untuk mengalami penyakit jantung dan kanser. Risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular menurun sebanyak 41% dalam kalangan penunggang basikal. Mengawal berat badan. Berbasikal membakar kalori dengan berkesan dan meningkatkan kadar metabolisme, membantu dalam pengurusan berat badan dan mencegah obesiti. Menguatkan otot dan sendi. Aktiviti ini meningkatkan kekuatan otot kaki serta memperbaiki fleksibiliti sendi, menjadikannya senaman yang baik bagi individu yang mengalami masalah sendi seperti arthritis. 2. Manfaat kesihatan mental, mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Kajian oleh University of Toronto pada 2020 menunjukkan bahawa individu yang berbasikal secara berkala mengalami pengurangan tahap stres, kemurungan dan kebimbangan berbanding mereka yang tidak aktif. Meningkatkan fungsi kognitif. Penyelidikan di Columbia University mendapati bahawa senaman aerobik seperti berbasikal dapat meningkatkan memori dan mengurangkan risiko demensia serta penyakit Alzheimer. 3. Kesan terhadap umur panjang, mengurangkan risiko kematian. Awal kajian oleh Copenhagen City Heart Study mendapati bahawa individu yang berbasikal secara sederhana hingga intensif mempunyai jangka hayat yang lebih panjang sehingga 5 tahun berbanding mereka yang tidak berbasikal. Meningkatkan kualiti hidup di usia tua. Satu kajian oleh European Journal of Preventive Cardiology menunjukkan bahawa berbasikal secara kerap mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang sering dikaitkan dengan penuaan. Kesimpulan, berbasikal bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga menyumbang kepada kesihatan menyeluruh dan umur panjang. Dengan menggabungkan aktiviti ini dalam rutin harian, seseorang boleh meningkatkan kesihatan jantung, kekuatan fizikal, kestabilan mental serta mengurangkan risiko penyakit kronik.